Pengurusan biodiversiti dalam landscape sawit kini semakin menunjukkan perkembangan positif melalui pengiktirafan antarabangsa terhadap usaha industri memelihara biodiversiti. Antara amalan terbaik yang dilaksanakan termasuklah mewujudkan kawasan konservasi bernilai tinggi atau HCV, zon penampan serta pengurusan habitat yang sistematik. Bagi pihak LPO HCCF, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia dan khususnya Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Forum Biodiversity 2026 ini adalah merupakan forum tahunan yang dianjurkan oleh LPO-HCCF sebagai platform strategik untuk memperkukuh perbincangan, perkongsian ilmu dan kerjasama rentas sektor dalam menangani cabaran biodiversiti yang semakin kompleks. Dapat menghasilkan resolusi serta tindakan susulan yang praktikal untuk memperkukuh dasar dan pelaksanaan di peringkat nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan Forum Biodiversity 2026. Forum ni sendiri dia bagi kita gambaran lah. Biodiversity ni perlu dijaga walaupun kita buat agriculture ataupun apa-apa saja terutama sekali pertanian dalam bidang agriculture. So biodiversity ni sangat penting sebab contohnya gajah adalah khazanah negara. So kalau dah tak ada gajah jadi macam badak sumbu, dah susah lah kita nak cari, terputus. Pembangunan tak salah, tapi yang kita kena memantau, kita kena jaga habitat dia dan juga biodiversity hidupan liar. Very good evening and welcome to the Biodiversity Forum 2026 Appreciation Night. Forum pada hari ini sudah semestinya membuktikan bahawa konsep kewujudan bersama bukan lagi sekadar satu teori di atas kertas mata-mata. Ianya adalah merupakan satu pendekatan yang realistik, yang praktikal dan boleh dilaksanakan secara lebih berkesan di Malaysia. We shall now proceed with a special appreciation presentation. This presentation serves as a token of our sincere gratitude for the unwavering support and strong partnership that have contributed significantly to the success of Biodiversity Forum 2026. Awards to be presented tonight are Best Poster Presentation Award, Community Conservation Champion Award, and the Most Outstanding Conservation Award 2026.